untuk kenal hati beriak. Allah beri kita jodoh. Tak semestinya kita akan dapat apa yang kita mahukan. Imam Mudaku Romantik di Astro Oasis dan Astro Maya HD. Apa tu? Sedapnya. Nak rasa boleh? Wah, bubur. Kenapa banyak sangat, Wan? Untuk orang kampung yang tengah gotong royong. Gotong royong? Iya. Wan, bubur dah siap ke? Dah. Bubur apa ni, Wan? Bubur jagung. Kau berdua nak ikut aku? Nak. Pergi mana? Wah, ramainya orang. Apa tu, Aki? Apa tu? Itu namanya kincir air. Kau orang mesti tak pernah tengok. Kat bandar mana ada? Ada. Itu lain. Benda ni gunanya untuk pam air dari sungai ke sawah. Sekarang dah rosak. Kenalah betulkan. Tapi kenapa ramai sangat? Susah ke? Kalau buat ramai-ramai, kerja yang susah akan jadi mudah. Cepat siap. Sepakat membawa berkat. Tak faham? Dengar cerita Aki. Cerita? Nak dengar. Pada zaman dahulu... Kau dah tak boleh lari, rusa. Ganjil! Mana kau? Oi! Kau dah buat rusa aku terlepas. Ganti balik. Berani kau tak endahkan aku? Ini Raja Rimba. Ya! Raja Rimba konon. Ganjil! Aku akan cari kau, kecil. Sampai ke lubang cacing. Gempa bumi ke? Baik aku cari tempat selamat. Ada gua. Siapa tu?
Terkejut aku. Apa kamu semua buat dalam gua ni? Tadi tanah bergegar. Jadi aku menyuruk dalam gua ni. Tengok-tengok semua ada. Langit dalam gua. Lari! Kejar. Betul ke langit dan Naruto? Takutnya. Habislah kita. Dah berhenti. Masih baik kan? Kenapa dengan korang ni? Wah, besarnya tanduk kau. Ha? Tengok tu. Alah, besarnya. Inilah tanduk hebat kan? Tengok aku buat ni. Nampak tak? Wah, gajah. Panjangnya belalai kau. Itu bukan aku punya. Habis tu... Ular! Jangan makan aku! Syok, syok! Aku tak nak makan kau lah. Perasan? Siapa ada nampak kancil? Ada apa? Kancil! Harimau! Harimau dah mati! Ganjil! Maya now! Macam sedap je. Aku suka. Lepaskan aku! Kekasih. Kau nak sang kancil? Aku boleh tolong. Tapi dengan satu syarat. Kau jangan makan aku. Bawa dia ke sini. Kalau kau tipu... Kenapa buang? Makanan tu. Orang tengah lapar ni. Sabar. Lepas kita dapat kancil, semua binatang dalam hutan ni, kita yang punya. Begitulah ceritanya. 3 gergasi. Takut. Habislah kita. Matilah kita. Apa nak takut? Kancil ada. Kancil kan bijak. Kau kan pernah kalahkan gergasi? Itu 1. Ini 3. Eleh, 10 pun kau boleh kalahkan kan? Kan, kancil kan? Kan. Kan. Jawablah kancil. Kenapa kau diam? Cakaplah kancil. Boleh? Kan. Cakaplah kancil. Cakaplah. Boleh kan? Mana gergasi-gergasi tu? Biar aku uruskan. Macam mana aku nak uruskan? Laparlah. Mana kerbau? Mana gajah? Mana aku tahu? Kalau nak, pergi dari sini. Nyusahkan aku. Alah, abang ni. Abang! Kancil! Akhirnya, aku dapat juga kau. Ingat kau cerdik melawan keluarga gergasi yang besar dan kuat ni? Hutan ni milik kita!
Tak ada siapa yang boleh menghalang kita lagi. Semua binatang jadi makanan kita. Apa akal kau kali ini, Kancil? Tak sabar ni, Kancil. Kau ingat kau paling besar? Paling kuat? Apa? Ada raksasa yang lagi besar, lagi kuat, lagi ganas. Iya. Raksasa tu tinggal dalam gua. Badan dia 10 kali ganda besar dari kau bertiga. Kepala dia bertanduk 2. Giginya besar dan tajam. Hutan ni milik dia. Kalau betul kamu semua hebat, lawanlah. Mana raksasa tu? Lepaskan aku. Biar aku tunjukkan. Aku takkan lepaskan kau. Jom! Dah lama sangat ni. Kenapa Kancil tak balik-balik? Kancil dah kena makan dengan kekasih lah tu. Oh, tidak. Kancil? Kancil? Harimau! Kau hidup lagi! Yeay! Harimau tak matilah kita! Harimau! Kenapa tu? Ni ke tempatnya? Raksasa tu ada di dalam. Suruh dia keluar. Kita semua dalam bahaya. Ada 3 kekasih di luar sana nak makan kita. Huh? Jadi macam mana? Macam tu lah. Aku ada satu rancangan. Tapi kita semua kena bekerjasama. Aku di bawah dalam. Kancil! Mana raksasa tu? Kekasih! Raksasa kata kamu tak layak jumpa dia. Kenapa pula? Kamu semua tak cukup gagah. Shh! Jangan bising. Raksasa sedang beradu. Nanti dia mengamuk. Takutnya. Marilah pergi. Marilah pergi. Tapi, kalau nak jumpa juga, kau kena buktikan yang kau layak dengan beradu kuasa. Setuju. Dengan syarat, kalau kami menang, hutan ini menjadi milik keluarga gergasi. Kalau kalah, kamu semua kena tinggalkan hutan ni. Baiklah, kita mulakan. Pertama, rambut siapa yang paling panjang? Campak selai ke sini. Raksasa! Panjang? Raksasa menang! Sekarang kita lihat kutu siapa yang lagi besar.
Gegasi? Kali ni pasti menang. Besarnya. Raksasa! Besar kan? Memang besar. 2-0. Seterusnya, kita lihat gigi siapa yang lagi tajam. Raksasa! Tajamnya macam 3-0. Raksasa menang. Sekarang, pergi semua dari sini. Tinggal ke hutan ni. Aku tak percaya. Aku dah masuk tengok raksasa tu. Keluar! Macam tu. Pandai kamu semua. Kita dah berjaya kalahkan Gegasi. Mereka dah tinggal ke hutan ni. Kita dah selamat. Betul ke diganjil? Pergi. Hari ini aku lepaskan kamu semua. Terima kasih harimau. Kau memang sebelum aku tukar fikiran. Sepakat membawa berkat. Wah! Wah, tamat. Aki, hebatlah binatang kecil. Boleh kalahkan Gegasi. 3 pula tu. Boleh. Kalau semua bekerjasama, mesti berjaya. Yeay, dah pusing. Cepatnya. Itulah. Sepakat membawa berkat. Aris, Ara, kemas baju-baju tu. Esok dah nak balik dah. Wan dengan Aki ikut sama. Tak. Aki kena jaga ayam, itik, sawah, Wan. Alah, tapi... Dah. Tidur. Aku ni memang nak kenal dengan kau.